Memang layan makan benda ni. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan produk buatan Malaysia, iaitu Snap Malaysia Tweeties. Ni dia. Dekat depan mata korang ni ada 4 flavor. Yang pertama kita ada tomato bomb. Lepas tu kita ada chicken dance. Lepas tu kita ada barbecue curry. And last kita ada cheddar cheese. So ada 4 flavor lah. Aku beli dekat mana benda ni? Aku beli dekat TikTok. Harga dia tak sampai RM3 untuk pack ni. Pack ni sangat besar lah bagi aku. Kalau nak bandingkan dekat yang kita beli kat kedai, dia kecil sikit. So agak berbaloi lah, RM2.8 dapat harga sebesar gini. Dia punya berat dia dalam 60 gram. So tak nak mau masa lagi, jom kita review produk Tweeties ni. Kita akan rasa macam mana, sedap ke tak. Sebab dah lama dah tak makan produk Tweeties ni. So kalau korang nak tengok video lama-lama aku, korang boleh juga tengok video Supering. Ni kat sini aku ada buat review makan Supering. So hari ni kita akan makan Tweeties. So tak perlu mau masa lagi, jom kita makan. So ni dia, aku dah unboxing dah ke-4 flavor daripada Tweeties. Yang depan ni kita ada flavor tomato, lepas tu chicken dance, yang ni cheese and last barbecue curry. So tanpa nak buang masa lagi, jom try makan produk Tweeties ni. Kita akan makan Tweeties. Saya jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa dia masam-masam sikit. Produk Tweeties ni memang aku sangat suka. Sebab daripada kecil lagi memang aku pernah makan benda ni banyak kali lah. Sangat sedap. Yang kedua kita try pula yang ni, pizza chicken dance. Rasa dia masin je, tapi sedap lah. Memang layan makan benda ni. Betul lain. So next kita makan yang cheese pula. Yang ni rasa macam creamy cheese gitu. And masin lah. And last kita makan yang barbecue curry. Jom makan, bismillah. Yang ni berempah sikit. Not bad. So aku dah makan dah, memang sangat nikmat, orang kata sedap. Memang layan lah makan produk Tweeties ni. Memang sangat sedap. Produk Tweeties ni memang best lah bagi aku. Sebenarnya bila aku makan benda ni, aku teringat satu konten aku lagi. Aku pernah makan corn stick. Boleh tengok video ni kat sini. Kalau korang nak tengok boleh tengok nanti. So yang ni aku akan bagi ranking lah mana yang paling aku suka. Antara ke-4 ni, aku paling suka apa? Aku suka yang ni, pizza tomato ni. Tomato bomb ni memang sangat sedap. Lepas tu yang kedua, aku akan letak barbecue curry ni sebab memang rasa berempah, sedap jugalah. So yang seterusnya kita akan aku rasa lah yang seterusnya yang nombor 3, aku suka cheese. Cheese ni boleh lah, sedap juga. And last kita letak lah chicken dance ni. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.